Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini saya nak share satu topik yang lain daripada yang biasa saya share lah, iaitu adab ketika menghadiri majlis. Okey, soalan ni sebenarnya datangnya daripada Puan Ida. So Puan Ida kata dia dapat satu jemputan lah daripada rakan dia, iaitu sahabat baik dia, di mana dia ada membuat satu jemputan lah untuk menghadiri majlis makan malam. Okey, so apa yang Puan Ida terfikir pula, sebab majlis ini katanya temanya adalah tema batik. Jadi Puan Ida terfikirlah sebab dia ni tak ada pakaian batik. Jadi dia terfikir from head to toe kena batik, and then dia tak ada, dia kena beli pakaian yang baru. Sebenarnya Puan Ida tak perlu nak membazirkan duit semata-mata nak suit dengan tema tu. Tapi apapun, kita sebagai orang yang jemput, sekiranya tuan rumah ada meletakkan certain tema, so kita kenalah kita kenalah menghormati majlis tersebut. Maksudnya bila dia ada tema batik, so kita cubalah suitkan dengan batik tersebut kan. So apa yang Puan Ida perlu buat adalah, pertamanya sebelum kita nak menghadiri sesuatu majlis yang dijemput tu, kita kena kenal pastilah yang majlis yang kita nak pergi tu adalah majlis yang baik-baik, yang bermanfaat. Contoh macam Puan Ida ni, dia dijemput untuk makan malam bersama kaum keluarga dan rakan-rakan yang lain kan. So itu adalah satu majlis yang baiklah untuk mengeratkan silaturahim. Yang keduanya pula, Puan Ida tahu dia ada tema batik. Jadi kita sebagai orang yang dijemput tu, kita kena menghormati tuan rumah lah dengan tema yang telah diletakkan, iaitu tema batik. Cumanya Puan Ida tak perlulah bersusah payah ataupun spend too much money untuk batik tersebut. So apa yang Puan Ida boleh buat adalah gunakan saja pakaian yang ada, contohnya baju kurung ke, baju kebaya ke, gunakan apa yang ada. Cuma Puan Ida, untuk kita menghormati majlis itu, tambah batik tu pada selendang. Okey, sebab selendang ni pada saya dia memang amat sesuai lah bila kita menghadiri majlis kan. Sebab selendang tu dia macam penambah seri lah kepada si pemakai tu. So jadi apa yang Puan Ida perlu buat, tak payah spend too much money beratus-ratus. Untuk beli selendang tu, you boleh pergi ke kedai tudung, spend lebih kurang RM10 ke RM20 je. Even you ambil RM10 ke RM15 atau RM20 pun, you boleh dapat corak batik yang cantik-cantik, yang menarik kan. Cuma itu je, you tambah je selendang tu sebagai pelengkap kepada you punya penampilan dan juga untuk suit kepada tema rakan tadi. So jadi sekurang-kurangnya you telah pun menghormati majlis orang kan. Macam tu juga kalau kita menjemput orang, kita ada tema, so of course kita nak orang pun atau tetamu kita menghormati majlis kita. So kita pun buat benda yang sama kepada orang. Okey, so itu adalah satu tips lah pada saya dengan menambahkan selendang ya, tak semestinya batik lah. Kalau tema tu colournya, contoh dia kata okey, saya punya tema adalah colour biru. So kalau you tak ada pakaian biru, you tukar je tudung ke selendang warna biru. The rest you pakai apa yang you ada. So kita pun kena berjimat cermat lah dalam keadaan ekonomi yang unstable sekarang ni kan. Saya rasa dengan menambah selendang batik tu, saya rasa Puan Ida akan kelihatan stunning, elegant pada malam tu nanti. Kita harap Puan Ida dapat menghadiri majlis itu, ikut tema kawan dia dan pergi dengan senang hati. Dan kalau boleh, disebabkan majlis itu adalah majlis sahabat baik dia, Puan Ida bawalah sedikit buah tangan untuk rakannya itu. Saya harap sedikit sebanyak panduan ataupun penerangan tadi dapat memberi manfaatlah kepada semua dan juga Puan Ida. Sekian.